Ini dia. Hari ni Isaac ada terapi aktif otak by Encik Suhaimi. Okay. So guys, hari ni Jejek dia dah start masuk ke fasa menggunakan infrared. Kalau korang notice yang warna merah tu, itu dia punya alat-alat dia lah dengan minyak dia. InsyaAllah kita dapat sekian lah. Macam yang saya cakap lah hari tu di video sebelum ni, kalau berminat boleh pergi ke cawangan dia lah. Di HQ dia di Bukit Jalil je Ya, Bukit Jalil. Bukit Jalil. So ada alamat dia. Dan kat situ ada beberapa pakar lah. Salah seorang ni Encik Suhaimi. Oh ya Zaid, jadi apa tu? Alamak. Hebat kan. Suka dia dengan Encik Suhaimi. Okey. InsyaAllah kita boleh. Diam. Tu dia. Nampak dia punya color dia. Okay, seperti biasa dia akan display dulu. Atas sikit, Dik. Atas sikit. Detox. Detox Formula Formula detox. Sejuk tak? Sejuk? Tak sejuk. Sejuk. Tak sejuk. Lari-lari. Sikit je. Oh ya. Potong rambut dah. Serap Potong rambut dah. Jangan jadi dinosaur dulu, Dik. Relax dulu. Ni Itu dia. buka kuat macam lari. Tahan. Sila. Selawat. Okey, dia mula daripada bahagian kaki tu. Nampak. Tu alat dia. Tak. Adalah makanan lah. Ini dia. Dia nampak macam senang, tapi nak kena ada orang dia yang pandai buat ni baru boleh. Jadi digalakkan lah untuk pergi ke center aktif otak ni terus. Apalah, Dik. Sikit je. Dia punya prosedur infrared aktif otak. Ini bukan hair dryer ini adalah infrared. Nampak ada lampu tu. Dia gunting rambut pun takut. Tak apalah, Dik, relax bahagian belakang. Dia satu badan dia kena buat seluruh anggota badan kena dia punya cahaya tu, infrared tu. Allah, kita ikhtiar mana yang okey untuk anak-anak kita, guys. Semoga dimudahkan. Doalah, usaha.
slow and steady je. Dia tak boleh terlalu laju sangat ni. Dia tak kena. Cik. Panas. Okey, itu dia. Tak panas. Panas tak? Tak kan? Oh, panas sikit je. Oh, ni apa ni, cik? Ni infrared dia. Oh, ni infrared dia lah. Oh, okey. Ni infrared dia. Yang tadi tu dia punya permulaan dia lah. Itu sonatron. Tu sonatron. Untuk detox kan tadi kan? So ini dia punya infrared dia, nampak? Okey. InsyaAllah Okey. Tangan Ali. Biasanya infrared ni bila dah habis fasa pertama itu hilang kan? Habis 16 sesi asas tu. Asasnya session habis baru masuk infrared punya sesi. Okey, macam biasa seluruh anggota badan. Tanya kenapa? Ni pergi sekolah tak? Hari ni dia cuti sekolah lah, Cik. Malam dia tak pergi sekolah. Cuti lah. Apa semua batuk dia dengan adik dia. Kakak dia pergi sekolah. Kakak pergi lah. Tak ada besar. Tak besar lah. Yang kecil ni cikgu pun cakap kalau ada batuk semua yang pergi. Yelah. Sekarang ni Bangkitkan anak orang nanti. Kalau nak raya ni abang kan. Betul, bahaya lah. Okey, nampak bahagian belakang. Lepas tidur tak boleh buka mata dia. Tidur kan? Tapi Tak betul lah Cik Suami. Urut je dia tidur terus. Wah, lain macam lah. Tangan yang seni guys. Kena je urut terus tidur. Buta dia. Kepala kena buat dekat rambut tu. Dah menung kan. Itulah dah menang tu, sekejap lagi tidur tu. Ni tak kan? Okey tak kan? Jangan jadi dinosaur je dulu. Hari-hari jadi dinosaur Cik Wi. Hari-hari jadi dinosaur. Tak ada dinosaur alien ke dinosaur jadi? Malah ayat dah. Mata dah kuyu lah.
sikit lah. Jadi dah layan dah tu. Laju dia layan. Betul dia guyung. Okay. Sikit lagi dek. Kalau abang dengan mami buat memang tak jadi apa lah. Kita buat dia yang mula-mula tu lagi. Tak mau dia. Tak jadi lah, tak mahu lah. Aduh. Dengan orang lain tak apa, dia takut sikit kan. Dia takut. Sikit. Ni minyak apa je ni? Ini minyak pos punya ni lah, pengasas punya ni. Formula dia lah. Formula dia lah. Bukan sebarangan minyak. Bukan lah kat kita. Setiap terapis tu ada dia punya minyak dia. So dia akan sapu dengan minyak tu semua. Tapi gel tak payah pakai je kan? Gel tak payah pakai dah. Pakai Oh, gel pakai last lah. Oh ya, gel tu still ada. Kena dapat step nombor 3 lah. Sekarang ni tengah step nombor 2 lah. Ni step yang kedua. Lepas infrared, sapukan minyak ni. Nanti kejap lagi baru pakai dia punya krim. Cik suami kata ni terapi ni untuk semua peringkat umur boleh ya? Boleh. Lelaki dan perempuan, kanak-kanak, dewasa, semua boleh. InsyaAllah kita cuba. Semua terapi kat sana pun okey tapi alhamdulillah saya dapat kenal dengan Cik Suhaimi ni lah. Minyak kan. Cik. Tangan. Lepas ni ada berapa keraya lagi cik? Tak ada dah. Oh ni satu. Bulan puasa kurang sikit. Kurang sikit kan? Tambah hari ni orang dah banyak balik kampung. Betul. Orang dah balik kampung. Operation hari raya. Nampak saya ada perasan Cik Suhaimi naik motor skuter tu kan? Apa? Kontes. Kontes. Kat depan ni kot tu saya kata, ini Cik Suhaimi ni kata kan. Cik Suhaimi pakai motor skuter ni lah. Okey dia, motor perempuan ngau kan? Okey, sedap lah. Dia 368. 368. Kita apa? Kerja kan. Yalah betul. Selesa lah. Selesa betul. Barang pun senang bawa. Senang. Bawa kompartmen besar kan. Kompartmen Cik Suhaimi pasang bok kan? Bok boleh taruh barang. Pakai skuter kan, kalau duduk bandar ni dia ibarat pakai kereta auto. Betul. Yalah, sebab klien Cik Suhaimi merata bukannya dekat-dekat tu, jauh-jauh semua. Ya. Berjaya, Putrajaya. Saya Berjaya, Putrajaya, Dengkil. Dia macam kalau belah-belah Sumbai, Melaka tu macam mana? Ada terapi lain. Dia ada lain pergi cover Terapi yang duduk sana. Dia orang akan cover dari sana Dia orang cover. maknanya satu Malaysia boleh lah Cik Suhaimi Satu Malaysia. Kita ada cawangan Melaka, Formosa. Melaka kat Formosa, cawangan Melaka. Penang, Seberang Perai. Dekat Seberang Perai ada satu cawangan Penang orang Penang Lepas boleh tu check. kita ada kat KK. KK pun kita ada cawangan aktif otak KK dengan Tawau. dengan Tawau. Alhamdulillah. Sempurna mana orang KK, orang Tawau boleh check. Cubalah insya-Allah.
gatal. Gatal. Sini. Sini ya. Gatal pula Mak Jejet. Sini. Ha. Sini. Sini. Okey. Okey. Ha. Sini pula. Aduh, Okey. dia memang dia kalau gatal saya ada sebelah dia memang saya minta tangan je. Walau dia boleh kau sendiri tu. Ha. Dia dengan adik dia sama. Ha. Dekat kaki tu dia gatal adik dia. Dia suruh saya juga kau. La ilaha illallah. Dia special case cik tu. Ni rahsia baru AO. Yang ni dia tak ajar lah. Oh, Yang ni untuk penggunaan terapi. untuk penggunaan terapi So, dengar tu guys, kalau siapa-siapa yang nak ni kena pergi kat center aktif otak InsyaAllah banyak klien yang alhamdulillah dah okey. Ni dia. Tahan ke dia. Baru kita apply infrared balik. Oh dia lepas sapu minyak ni kena infrared balik ya. Infrared balik. Itu dia. Itu dia guys. Ikut prosedur dia. Kita kaki balik. Dia ada rasa apa-apa ke Zami? Dia ni agak panas. Panas sikit lah Panas. Lepas tu minyak ni dia akan serap masuk sampai dalam. Itu function dia. Lebih kurang macam antioksidan. Betul. Dia Yalah memang kena buat macam ni. mula-mula buat tu dia takut dia. Apa benda ni lah. Kan? Tak nak berani kan? Dia nak tidur. Nak tidur kan? Layan kan? Tak? Tak. Ya ke? Dapat buat adik dia tak mau kan? Main kena buat dia kan? Betul lah. Bukan bajet abang main pun. Ya. Balut dia tak nak. Dia memang tak nak. Itu saya cuba balut dia pun dia lari.
Sikit saya tahan. Sekejap Ustaz mandi minyak ni tahu tak? Sekejap minyak. Lalukan infrared lah ya, supaya diserap. Krim. Okey, kita dah start yang ketiga saya. Kita sapu krim pula. Okey. Okey, lepas sapu krim tu kena infrared lagi. Tu dia. Itu dia, Majid mengantuk. Oh, ni, Jad. Sikit lagi dik, sabar. Sikit lagi dah.
Sikit lagi, sikit lagi. Ya, ya. Tunjuk dia tidur. Dia nak layan lah. Tenggelam. Tenggelam. Sekarang ya. Buat ni kita buat kat badan dulu. Tak ngantuk ke? Tak ngantuk ke? Hilang. Buat badan, kita balik badan. Badan dia. Dia bagi. Boleh bagi je. Buat je tak apa. Ada kita boleh buat. Badan ni apa yang? Untuk badan. Dia kata dia tentang ke badan. Nanti boleh baring. Dia dah start Go right there. tidur Go right there. Yeah. Okay, badan apa tu? Sikit lagi je. Sikit lagi je.
Ke buat gadget ni, tengok kartun ni. Sikit. Ha. Sikit. Ha. Tahan sikit. Panas sikit. Ha. Tahan sikit. Tidur. Okey. Terbalut bayang kepala. Buat longgar sikit je. Betul. Sibuk ni. Duduk kat bawah. Duduk. Mana? Saya nak lagu. Saya nak lagu. Dia faham bahasa Inggeris saya. Oh, boleh juga sikit. Dia. Tak ketat kan? Okey kan? Ha? Kenapa? Enggak je. Kenapa? Enggak je tu. Enggak je? Ha. Kita. Betul yang enggak. Oh, kalau pingpong dia jatuh pula. Ha? Bola pingpong tu. Oh. Sekejap ambil. Bawah. Pingpong khas kentung. Oh, dia gantung, dia suka tampar. Jadi drum. Itu lagi dia main drum. Masa saya datang tu hari kan. Ha, itulah. Dia balik pada yang Cik Zul hantar tu. Ha. Kakak dia ambil. Oh, yalah. Terus bawa keluar drum. Ha.
Tiga. 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 Apa barang-barang? Ada barang. Apa barang-barang? Barang. Kenapa, Ma? Apa barang-barang ada di sini? Kenapa dan tidak ada di sini? Mana nangis? Apa barang-barang? Boleh dia kan. Dulu masa dia 2 tahun dia boleh cakap biasa. No. Maksudnya apa yang kita ni semua dia ikut. Kita tunjuk dia bagi tahu ni apa. Tunjuk ni apa. Tak sentuh. What do you want? What do you want? Mana tu marah? Nanti kursi pada bloki. Boleh tak? Boleh tak tahu yang pandai. Tidur dah jejak dah. Selamat dah. Assalamualaikum dah. Setiap kali cik suami urut dia, pum, tidur terus. Kajak pula tu tiba kan. Kenapa bodoh? Saya beli bodoh. Oh, ya betul. Lagi. Dia tak nak buat. Main takut lagi dia. Okey. Siap kan siap sini ya? Siap. Okey, begitulah Alhamdulillah selesai proses infrared dekat Isaac Lukman Okey, Cik Suhaimi, terima kasih banyak Cik Kita sambung di episod yang akan datang. Assalamualaikum.